Ada orang kata hal politik tak boleh campur dalam hal agama. Betul tak? Tak betul lah. Sebab Islam ini dia segala-galanya. Dia tak macam agama lain. Islam agama yang syumul. Syumul ni bahasa Arab. Melayu tak erti. Melayu maknanya segala-galanya ada. Itu orang panggil Islam. Agama lain dia ada hal ibadat saja, hal personal saja. Tak ada hal undang-undang. Ada hal ni. Tak ada hal muamalat. Islam habis. Daripada munakahat, ibadat, apa benda muamalat dan jinayat. 4 ni menjadi Islam. Tak? Khabar sama dah. Daripada 4 ni lah jadi Islam agama kita. Fiqh ni. Nah, itu jadi syariat. Yang pertama ibadah, yang kedua muamalat, yang ketiga munakahat, yang keempat jinayat. 4 ni. Ibadah satu suku daripada satu Islam. Nah, munakahat suku daripada satu iaitu Islam. Nah, jadi bila kita ada dah sekarang ibadat Islam 1/4. Ambil pula muamalat. Nah, ada muamalat. Ada dah muamalat Islam, bank Islam, apa pinjaman cara Islam, gadaian Islam. Tak. Akad jual beli dan sebagainya, hutang dan sebagainya. 2 daripada 4. Munakahat nikah kahwin cara Islam lagi kita. Banyak dah yang ikut peraturan Islam, pakai wali, pakai saksi, pakai apa. 3 jinayat tak ada. Jinayat ini mana sistem perundangan yang berkait dengan hukum, dengan pentadbiran mahkamah, melantik qadi, cara melantik saksi, hukum menjadi saksi, kemudian hukum penjenayah, apa yang disabitkan kesalahan, apa yang dibuang kes, apa hukuman yang kenakan atas penjenayah, itu panggil jinayat. Nampak? Jinayat kita tak ada. Jinayat ni tak ada. Jinayat ini termasuk dalam pentadbiran juga. Dalam pentadbiran inilah yang ditolak-tolak sangat oleh sekular yang tak berahi pada Islam. Jadi kita ada 3 suku, 3/4. 1 tak ada. Sistem politik Islam. Ekonomi tu rajak kepada muamalah. Sosiologi tu kehidupan munakahat kita hidup ni. Ekonomi hak tu. Muamalah, pentadbiran, siasah ni. Nak jaga negara ni, tu siasah tu bagi politik. Tak ada. Bila tak ada 3/4 ni. Betul tak? 3/4, 3 suku. Tak sihat 3 suku. Gila lagi. Jadi orang yang memisahkan apa benda pentadbiran daripada agama datang daripada agama Kristian. Ini sekular memang asal daripada penderhaka Kristian. Mereka asal orang Kristian ni ada menggunakan kitab Injil dalam kehidupan, tetapi mereka tolak, mereka nak masalah mereka suku, pemerintah, masalah agama, kitab Injil. Akhirnya keluarlah perkataan yang selalu kita dengar, ma li Isa li Isa wa ma li Qaisar li Qaisar. Hukum dunia kita pakai raja, presiden. Hukum agama kita ikut kitab Injil Nabi Isa. Sekarang hukum pemerintah, ekonomi politik kita pakai pemerintah. Hak amal ibadat kita ikut Quran. Tu sekular, dia buat suku-suku. Jadi ingat, ulama-ulama telah berfatwa memisahkan satu juzuk daripada agama, hukumnya orang ni telah melakukan syirik. Kita tak boleh kata satu benda pun. Benda kecil pun Nabi pesan, Allah pesan. Apatah lagi dalam masalah politik, benda yang sangat besar. Yang menyebabkan orang yang boleh jadi porak poranda negara, boleh jadi orang mendapat kezaliman yang berlipat ganda, boleh menyebabkan kesusahan pada ramai rakyat. Ni politik. Maka lebih-lebih lagi agama suruh jaga. Bak pakai selipar Nabi pesan, masuk kaki kanan dulu. Bak masuk jambang pun khabar kaki kiri dulu. Tiba-tiba takkan dalam bak mereka, bak politik tak ada dalam Islam. Tak betul sangatlah Islam ni.